now. Untuk SYM ADX-TG yang kami baru saja pergi media trip hari tu di Taiwan, motosikal ini sudah secara rasmi berada di pasaran Malaysia dengan harga RM29,888. Dia punya prestasi lebih kurang 34 horsepower dengan 37 Nm torque. Dan ya, motor yang sangat yakin untuk kita bawa dia kembara dalam hutan dan juga di atas jalan raya. Malah sudah ada pembeli pertama yang mendaftarkan motosikal beliau di jalan raya Malaysia, iaitu Datuk Kapten Nick. Berat pula adalah sekitar 213 kg. Dan apa yang menarik, di hadapan ini kita boleh laras dia. Aksesoris kita boleh tambah ikut suka kita. Dan juga dia ada ABS daripada Bosch. Tangki bahan api adalah sekitar 13 liter. Jadi ketika anda nak tunggang dia ke jalan hutan, amat mudah untuk kita kendali sebab minyak tidak banyak, maka tidak berat motosikal ini. Untuk seat, ketinggian adalah sekitar 790 mm. Amat ringan, maka mudah untuk kita kendalikan dia. Untuk drive chain, dia tidak pakai belting, tapi dia pakai rantai. Jadi pemanduan tu lebih responsif, lebih sedap ditunggang, dan juga enjin dia terletak di bahagian tengah chassis. Bermakna belah belakang ini akan jadi lebih ringan untuk pilion dan juga untuk aksesoris anda. Tawaran warna yang ditawarkan untuk pasaran Malaysia ada 3, iaitu warna putih, dark grey dan juga grey. Harga RM29,888.